Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainul Husna binti Ahmad Zaki. Nombor matrik C22A0326 dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini saya akan membawa anda menyelami sebuah perjalanan pembelajaran yang cukup bermakna di bawah program Sulam. Ini adalah refleksi saya tentang seminar isu semasa dalam warisan dengan fokus istimewa terhadap komuniti Cina Siam sepanjang projek ini. Projek Sulam ini bukan sekadar tugasan akademik biasa, ia adalah inisiatif yang menggabungkan pembelajaran bilik kuliah dengan khidmat komuniti. Membolehkan kami mengaplikasikan teori ke dalam konteks dunia sebenar. Objektif utama projek kami adalah untuk memahami dengan lebih mendalam aspek budaya, sosial dan warisan komuniti Cina Siam serta merangka inisiatif yang dapat memberi manfaat kepada mereka. Salah satu tumpuan utama projek ini adalah memahami komuniti Cina Siam melalui sesi temu bual bersama 4 informan utama yang terdiri daripada pemimpin komuniti, generasi tua dan tokoh. Terletak di tengah-tengah keunikan budaya daerah Bacok, Kampung Balai berdiri sebagai sebuah perkampungan yang menjadi saksi bisu keharmonian antara masyarakat Cina dan Siam di Kelantan. Salah satu identiti paling menonjol di sini ialah seni bina rumah Cina Siam yang menggabungkan elemen tradisional dengan falsafah tempatan yang mendalam. Dalam satu pertemuan baru-baru ini, saya berpeluang menemu bual Encik Kian iaitu ketua penghulu di kawasan tersebut yang telah berkongsi pelbagai naratif menarik mengenai warisan serta kehidupan komuniti di sana. Pertemuan bersama seorang informan wanita yang sangat prihatin terhadap kelestarian budaya telah membuka satu dimensi pemikiran baru tentang bagaimana adat resam mampu bertahan di tengah-tengah arus permodenan yang deras. Beliau menegaskan bahawa cabaran terbesar dalam mengekalkan tradisi bukanlah terletak pada ketiadaan minat generasi muda, sebaliknya pada jurang komunikasi dan pendedahan yang semakin melebar antara generasi lama dan juga baharu. Saya berpeluang untuk menyingkap pelbagai kisah dan perspektif unik. Kami menyelami bagaimana identiti etnik ini terbentuk, cabaran yang mereka hadapi dalam mengekalkan warisan, serta kelayakan budaya yang diwariskan utama ialah tokoh Kiap Jatong sebagai pusat ibadat utama. Bukan sekadar sebuah bangunan, ia adalah jantung komuniti dari sudut seni binanya yang menakjubkan hinggalah peranannya sebagai pusat aktiviti sosial. Tersembunyi di bumi Kelantan, berdirinya sebuah monumen sejarah yang menjadi saksi bisu kepada asimilasi budaya yang unik. Dibina pada 17 Januari 1973 oleh Mendiang Lim Cui Pan. Rumah warisan ini kini dijaga rapi oleh Puan Queen Wee, mewakili generasi yang memelihara kesinambungan sejarah migrasi nenek moyang mereka dari China. Kekuatan rumah ini terletak pada penggunaan kayu cengal dan seraya, bahan tradisional yang tahan lasak menghadapi cuaca tropika. Setiap sudut mempunyai makna. Perhatikan anak tangganya dibina dalam bilangan ganjil, satu simbolik tuah dan keseimbangan dalam kepercayaan mereka. Melangkah ke dalam, kita disambut oleh warna merah yang dominan di ruang sembahyang. Ia bukan sekadar hiasan tetapi lambang tuah dan kekuatan rohani keluarga. Di sini, tradisi Cina dan amalan Buddha Theravada bertemu dalam satu bentuk sinkretisme budaya yang harmoni. Seperti kata pepatah setempat, kami orang Cina percaya yang rumah ini ada semangat, sebuah penghubung antara alam fizikal dan alam rohani. Salah satu ciri paling ikonik ialah rekaan bumbung yang melentik ke atas. Dalam seni bina Cina Selatan, bentuk ini berfungsi sebagai pelindung daripada unsur negatif atau syaki. Ia dipercayai menghalang tenaga tidak baik daripada memasuki kediaman, sambil melambangkan harapan agar rezeki sentiasa diangkat naik bersama struktur rumah tersebut. Rumah ini bukan sekadar tempat berteduh, ia adalah identiti masyarakat Cina Siam yang menekankan keseimbangan antara perlindungan fizikal dan nilai spiritual.
Sebuah warisan yang terus bernafas menceritakan kisah keterbukaan dan keharmonian yang diwarisi secara turun-temurun. Menurut Encik Kian, rumah-rumah tradisional di Kampung Balai bukan sekadar tempat berteduh, malah ia merupakan simbol integrasi budaya yang telah berlangsung secara bergenerasi lamanya. Secara fizikalnya, rumah ini sering dibina di atas tiang tinggi, menyerupai rumah tradisional Melayu bagi mengelakkan banjir dan haiwan liar. Namun, hiasan dalamannya syarat dengan ukiran bermotifkan flora dan juga naga, yang menjadi identiti masyarakat Cina Siam. Beliau menjelaskan bahawa pemilihan bahan binaan seperti kayu cengal dan susun atau ruang tamu yang luas adalah bertujuan untuk memudahkan aktiviti kemasyarakatan serta upacara keagamaan yang sering diadakan bersama penduduk kampung yang lain. Satu lagi aspek budaya yang menarik perhatian kami ialah perayaan Loy Ketuk. Walaupun sering dikaitkan dengan kebudayaan Thailand, komuniti Cina Siam turut menyambutnya dengan cara mereka yang tersendiri, memfahamkan sinkretisme budaya yang unik. Melalui kajian mendalam, saya dapat merungkai signifikansi di sebalik perayaan ini. Bagaimana ia melambangkan pelepasan nasib buruk, penghormatan kepada Dewi Air dan juga sebagai lambang perpaduan komuniti. Melihat patung yang dihias indah dialihkan di sungai pada waktu malam, ia bukan sahaja visual yang memukau, tetapi turut mengajar saya tentang nilai-nilai spiritual dan penghormatan terhadap alam sekitar yang menjadi teras perayaan ini. Apabila angin sejuk mula bertiup dan siang terasa lebih singkat daripada malam, masyarakat Cina di seluruh dunia bersedia untuk satu kerajaan yang sangat bermakna, bukan Tahun Baru Cina tetapi satu perayaan yang menjadi simbol titik perubahan alam. Dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Dongzi. Dongzi secara harfiah bermaksud puncaknya musim sejuk. Di zaman dahulu, ia adalah masa bagi petani berehat dan berkumpul bersama keluarga setelah penat menuai. Hari ini, ia tetap menjadi simbol perpaduan dan juga kasih sayang. Ikon utama perayaan ini bukan limau Mandarin atau kuih bakul, tetapi sejenis hidangan yang kita panggil buah salji atau tang yuan. Kenapa dipanggil buah salji? Kerana rupa bentuknya yang bulat, putih dan teksturnya yang lembut, seolah-olah kumpalan salji di musim dingin. Tang yuan diperbuat daripada tepung pulut yang diuli dengan air. Bentuknya yang bulat melambangkan Tuan Yuan, iaitu keutuhan dan penyatuan sesebuah keluarga. Ada pepatah mengatakan, setelah makan tang yuan, umur kita secara rasminya akan meningkat setahun lagi. Kami berpeluang untuk turut serta dalam proses penyediaan. Bukan sekadar makan, tetapi seni sebenarnya adalah pada proses membuatnya secara bersama-sama. Lihatlah, kami menyediakan 3 warna utama, iaitu putih, iaitu warna asli tepung pulut melambangkan kesucian, merah jambu melambangkan kegembiraan dan tuah, serta kuning atau hijau melambangkan keceriaan dan pertumbuhan. Teksturnya haruslah tepat, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kami mengambil sedikit dough, menggolekkannya di tapak tangan sehingga menjadi berbola yang sempurna. Sebagai sebahagian daripada sumbangan kami, saya bertanggungjawab merangka resolusi inisiatif tiket dana Extend Tourism. Ini adalah satu usaha untuk menstrukturkan satu sistem bantuan kebajikan yang lebih teratur dan telus kepada komuniti yang memerlukan, khususnya dalam kalangan penganut Taoism. Saya telah memperincikan aspek prosedur permohonan daripada kriteria kelayakan, dokumen yang diperlukan, hingga proses verifikasi. Selain itu, mekanisme penyaluran dana juga dirangka secara sistematik bagi memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat dan dalam jumlah yang sewajarnya. Inisiatif ini adalah bukti bagaimana pembelajaran sulam dapat diterjemahkan kepada tindakan konkret yang memberi impak sosial. Berikut adalah salah satu cadangan juga, iaitu membina akaun TikTok rasmi Balai Heritage Hub. Melaksanakan temubual, menganalisis data dan menyusun laporan bukan sekadar proses akademik. Ia adalah proses pembelajaran yang holistik. Saya belajar tentang kepentingan kemahiran interpersonal,
kesabaran dalam mendapatkan maklumat dan ketelitian dalam menganalisis data. Aspek logistik dan pengurusan pengangkutan ke lapangan juga merupakan pengalaman berharga mengajar saya tentang kepentingan perancangan rapi dan koordinasi pasukan. Setiap cabaran yang dihadapi di lapangan telah membentuk saya untuk menjadi lebih fleksibel dan kritis. Pembelajaran sulam ini telah membuka mata saya tentang nilai empati dan tanggungjawab sosial. Ia mengajar saya bahawa setiap komuniti, tidak kira saiz, mempunyai cerita dan juga warisan yang patut dihargai dan dilestarikan. Saya berharap agar inisiatif seperti tiket dana ihsan ini dapat direalisasikan dan memberi manfaat kepada yang berpandangan. Pembelajaran daripada seminar ini telah memupuk kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan warisan budaya dan juga tanggungjawab kita sebagai generasi muda untuk melestarikan. Program sulam ini sememangnya satu platform yang sangat baik untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai kepekaan sosial dan kemahiran praktikal yang tinggi. Saya amat bersyukur diberi peluang ini. Sekian refleksi daripada saya. Islam dijunjung, Raja bersatu, negeri berkat, Raja berdaulat. Terima kasih. Syekh Madani.